tidur siang. Pula. Tadi cakap pasal tidur siang. Aku termimpi Jazli tau. Aku termimpi Jazli. Yang peliknya, aku bukan terfikir dia pun. Orang kata kalau kita teringat kat dia untuk mimpi dia, logiklah juga. Ni apa maksud tu sebenarnya? Maksudnya adalah dia jodoh kau. Full stop. Sekarang ni, kenapa aku yang tak mimpi Ustaz? Maknanya apa? Maknanya kau belum move on ke? Astaghfirullah Rabbal baraya. Itulah aku kata besok aku masak sikit. Assalamualaikum. Boleh je. Dia ada alamak. Allah salah Sayyidina Muhammad. Sila saja. Aduh, katal. Tapi kau jangan. Okey, alamak. Macam mana? Gatal. Gatal ke nampak tu? Gatal kat situ ya. Ya je. Oh, maknanya baik. Baik. Allah. Sakit. Gatal apa? Gatal sini. Baik tu. Tak baik kalau gatal tu. Allah salah Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lambat ke? Taklah. Belum start pun lagi. Kak Nak pun belum sampai. Ini. Apa ni Ustaz handsome kita dah tak ada ya. Sedih lah Jumaatnya. Itulah mak mana yang tak rasa bangga bila anaknya ada kan. Tapi tak apa ni, doakan semoga anak nanti anak saya balik jadi pendakwa yang Masya Allah. Amin. InsyaAllah. Amin. Hebat nanti. Amin. Senanglah awak nak pergi umrah kan. Dah ada orang jaga kat sana. Anak kita dah nak pergi umrah dah. Kasih ke? Kasihlah. Mana kita ada anak lain? Macam sesuatu sangat. Bakal menantu. Patutlah. Bakal menantu kita. Bakal menantu. Bagi satu dunia. Assalamualaikum. Ya Aisyah. Ya Aisyah. Ya Aisyah. Waalaikumsalam. Ya, Mami. Ya Mami ada gosip. Alamiah. Dia nak hantar Kasih buat umrah. Ya, Mami kenapa emosi macam ni? Bukan. Salah tu. Ya, Mami kena terkejut dan sedih. Astaghfirullahaladzim. Ya, Mami biar betul. Ya, Mami tak boleh. Biar betul ya, Mami. Betul. Maimun bagi tahu Mami tadi. Tijah bagi tahu dia. Dia nak hantar Kasih buat umrah. Jumpa ustaz kat sana. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Mami kena tolong Echa. Okey, sekarang ni